Setiausaha Pasaraya Mat Marudi dalam melaksanakan program Jualan Rahmah Madani, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN membantu meringankan beban penduduk Marudi. Jualan Rahmah Madani bagus untuk B40 lah. Lagipun sekarang tu macam hari ni kan, satu orang macam ayamnya limit 5 kg, beras yang 5 kg ada 3 pack dan 10 kg ada 3. Tapi memuaskan lah, tapi bolehlah untuk mengurangkan cost of living lah, harga pun murah kan. Kalau jual di kedai biasa ada mahal sikit lah. Lagipun hari itu macam semalam kan orang kerjaan terima gaji. Lagi ini adalah kesempatan dia orang untuk beli barang. Tapi okey, memuaskan. Untuk B40 lah, ada murah. Selamat pagi, saya Amina dari UDLPD. Hari ini ada program jualan ramah dekat Marudi. Ini adalah inisiatif dari kerajaan. Dia punya inisiatif adalah harga barang murah. Lepas itu inisiatif kurang daripada 10% hingga 50%. Dari segi makanan seperti beras, barang bersubsidi macam tu lah, gula, minyak masak paket bagi membantu yang kurang berpendapatan. Had pembelian unit barangan bagi setiap pengguna kini telah ditambah dan ini memberi kemudahan untuk pengguna merancang dan membuat pembelian. Terdapat pelbagai barangan asas yang diberi diskaun, antaranya adalah ayam, telur ayam, gula, beras dan barang-barang keperluan harian seperti makanan dan bukan makanan. Program Jualan Rahmah Madani menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% sehingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasaran setempat.